sekali. Saya Tasmini Faizal, skuad China TV Desas SK Lama Besar. Hari ini Khamis 13 Ogos 2026 sedang langsung bicara alam sekitar di laman Seri Lestari SK Lama Besar. Jom kita saksikan. Jom. Hari bulan Ogos 2026 kita akan bersama-sama menjayakan program kita semula Kotak Lingkungan Malaysia Foundation. Jadi diharapkan mereka dapat mengambil bahagian dan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti yang akan dijalankan sebentar nanti. Kita juga harapkan juga mereka dapat memberi kerjasama yang terbaik dengan melawan diri sendiri dan juga memberi perhatian sepenuhnya sepanjang program lain. Secara langsung kita akan hadir untuk menjaga rumah dengan seluruhnya. Panjatkan kesyukuran kehadirat-Mu ya Allah, dengan limpah kurniamu kami dapat berhimpun pada pagi ini bagi menjayakan program bicara alam kita semula. Kami memohon agar majlis ilmu dan wacana ini diberkati, dirahmati dan berjalan dengan lancar dari awal hingga penghujung semesta. Sesungguhnya Engkau telah mengamanahkan bumi ini kepada kami. Saya panggil Kak Ita dan wakil daripada syarikat Intravet juga daripada Abang Syafiq, dan kami merupakan wakil daripada syarikat Tetrapack Malaysia, iaitu satu syarikat pengeluar kotak minuman. Okey, adik-adik semua ada bawa kotak minuman tak? Boleh tak akan ambil gambar dengan kotak-kotak minuman yang ada pada tangan adik? Pegang kotak, guna tangan kanan, angkat tinggi-tinggi, saya nampak gigi. Siapa tak bawa tak apa, dengar saja. Nanti okey, terima kasih. Boleh turunkan kotak masing-masing. Kita semula untuk menjadikan satu manfaat yang baru. Okey, tahu tak? Kotak minuman juga boleh dijadikan salah satu bahan yang boleh diketan semula. Adik-adik tahu tak? Tahu, bagus. Okey, hari diperbuat daripada 3 bahan yang boleh diketan semula. Okey, bahan yang paling banyak ada pada kotak minuman adalah kertas sebanyak 70%. Kandungan kedua adalah polietilena ataupun plastik sebanyak 25%, dan kandungan aluminium sebanyak 5%. Kalau perhatikan, kandungan-kandungan yang ada pada kotak minuman tu, kertas, polietilena dan juga aluminium ni merupakan bahan yang boleh diketan semula tak? Boleh. 100% bahan yang boleh diketan. Paling dalam adalah untuk menyimpan cecair dengan baik, dan yang kedua adalah juga untuk memberi perlindungan tambahan. Lapisan ketiga adalah lapisan aluminium, berfungsi untuk melindungi daripada oksigen dan juga sinaran cahaya matahari, serta untuk mengekalkan vitamin dan perisa. Dan yang lapisan keempat memberi perlindungan tambahan. Lapisan kelima, lapisan kertas untuk memberi kestabilan dan kekuatan. Dan lapisan yang paling luas sekali, lapisan polietilena. Lapisan keenam untuk melindungi daripada lembapan luaran. Contohnya, bila kita tak menghasilkan sampah, tak mengamalkan kita semula, maka sampah-sampah yang kita ada ni, kita akan buang ke tapak pelupusan sampah. Kenapa? Pencemaran alam, bencana alam. Okey, boleh adik-adik rasa boleh bayang tak 38,400 tu banyak mana? Jom akak ajak adik bayangkan macam ni. 111 dan dipenuhi sampah. Bila kita timbang, kita dapatlah berat 38,400 tan. Rating, repair, reuse, reduce, recycle. Lagi sekali, siapa dah siap? Angkat tinggi-tinggi. Angkat tinggi-tinggi. Kita nak tangkap gambar ni. Plastik dan juga aluminium. Plastik dan aluminium tadi yang menghasilkan aluminium kertas dia buat macam poster. Okey, nak tengok video tak?
Pemanasan global, pencemaran alam. Betul ke salah? Okey, pencemaran alam tu contohnya banjir akan berlaku ataupun kita ada kesusahan. Mereka ada 300, betul ke salah? Betul, mereka temukan. Aluminium, kertas, tasbih. Betul ke salah? Betul, mereka temukan tu Aisyah. Tak perlu berebut depresi besar. Lepas isi terus duduk mula. Saya Tazul Tifat Izai, skuad channel TVPSS SK Labu Besar. Bolehkah saya temu Puan? Boleh Puan perkenalkan diri? Saya Marita daripada Syarikat Traffic Malaysia bagi bahagian kita semula kotak minuman. Apakah harapan pihak Fitrafet kepada murid-murid SK Labu Besar? Harapan saya untuk SK, anak-anak murid SK Labu Besar supaya dapat mempraktikkan amalan kita semula, terutamanya bagi kotak minuman, sebab kita selalu minum kotak minuman dan ramai yang tidak tahu kotak minuman itu merupakan salah satu bahan yang kita semula. Jadi selepas ini saya harap dan sangat mengharapkan anak-anak dapat praktikkan sama-sama menjaga alam sekitar dan kelestarian. Terima kasih atas perkongsian tadi. Bye. Terima kasih kerana telah menonton berita daripada kami. Jangan lupa skuad channel TVPSS SK Labu Besar semua kasih anda. Bye.